Okey, Assalamualaikum. Hari ni ada sebuah Alza. Okey, Alza ni masalah dia, brake belakang dia tu, dia bunyi, kadang tak bunyi. Biasanya kebiasaan kalau dah panas tau, maksudnya perjalanan dah jarak jauh tu nanti dia bunyi. Okey, so dekat sini ni saya nak bagi tahulah. Untuk kereta Alza ni dia pakai handbrake dia jenis foot brake. Kalau untuk foot brake ni kita kena ambil kira kalau ada isi orang belakang, kita kena adjust foot brake punya pedal ni Biasa kita handbrake tangan kan. Kalau untuk Alza ni dia pakai foot brake. Jadinya kalau kereta macam foot brake ni, kita nak adjust untuk handbrake belakang, tidak boleh terlalu tinggi. Sebabnya bila terlalu tinggi, tak ada free ataupun free terlalu sedikit, bila dia isi orang dekat belakang, kereta ni akan turun sedikit tau. Bila turun sedikit, kabel kiri kanan handbrake tadi tu dia dah terjerut. Jadi itu salah satu punca juga, nanti brake belakang tu cepat panas, lepas tu cepat bunyi. Bila efek dia pula terlalu fit, awak adjust dia punya foot brake tu, dengan brake landing pun adjust terlalu ketat, ni efek dia. Okey, kita boleh lihat kawasannya ni. Nampak tak? Tu kawasan ni sebenarnya. Okey, ni saya dah lap tau. Kesan abuk ke tidak? Abuk dia terkumpul dekat sini ni. So bila kita check betul-betul, tengok rupanya red lining yang dia tukar baru ni dah crack dah. So kena hati-hatilah. Perlu check secara terperinci ni, baru nampak. Ni sayang brake lining ni dia masih baru, tapi kita tak boleh nak pakai dah, sebabnya dah ada kesan crack tadi tu yang kita tunjuk dulu. Itu pun kalau tengok sekali limbas tak nampak. Kita check teliti baru nampak kesan dia. Ada mereka-mereka halus. Lepas tu yang saya tunjuk tadi tu, tu dah panjang dah tu. Jadi abuk akan terkumpul kat situ, dan nanti kalau kita pakai juga tak lama benda tu pecah, sangkut dekat brake drum, habis jam brake belakang. So untuk brake ni kena alert lah. Ada bunyi, baik check. Kadang-kadang kita tak tahu brake tu tipis ke, masih tebal ke. Brake pad ni diperbuat daripada asbestos, dan ada, kalau yang baik sikit, ada campuran besi, copper. Jadinya kat situ kita kena check jugalah, supaya brake kita dalam keadaan baik. Macam biasalah, untuk penjagaan setiap 40,000 km memang perlu check lah. Brake pad ni, brake landing, buka 4 tayar, tengok. Lepas tu bendali brake tu, okey, kita tengok. Kalau dot 4, kita pakai dot 4 balik. Pastikan ditukar setiap 40,000 km. Macam tu. Itu untuk penjagaan lah kereta-kereta kita. So memang kita lah kena jaga. Okey, itu saja untuk hari ni. Assalamualaikum.